Mereka merupakan artis yang banyak menyumbangkan bakti dalam dunia seni. Pemergian mereka bukan sekadar kehilangan pada peminat, tetapi juga meninggalkan ruang kosong dalam industri seni tanah air. Oleh itu, kami ketengahkan artis yang telah pergi meninggalkan kita pada penghujung 2025 ini. Penghujung 2025 ini turut menyaksikan pemergian pelakon lelaki popular pada era 1980-an yang telah mewarnai dunia lakonan melalui beberapa drama bersiri serta lebih 20 buah filem yang dilakonkan. Biar saya berterus terang dengan awak. Sebenarnya saya mencintai awak. Saya rasa begitu apabila saya ditanya oleh pelajar-pelajar. Sepatutnya saya harus merasakan perkara ini daripada mereka. Awak ni merepek lah. Itu bukan saya punya hal. Tapi saya mahu awak mengubah sikap. Dharma Harun mula menyelah melalui filem Adik Manja pada tahun 1980 dan turut terbabit dalam penerbitan beberapa program TV. Namun, ketika usianya semakin lanjut, Dharma melalui fasa kehidupannya memerlukan sokongan sekeliling. Apabila mengakui sudah bertahun lamanya tidak bekerja dalam bidang seni sehingga mengalami kemurungan. Sayangnya, pada usia 68 tahun, figura yang cukup dikenali itu meninggal dunia secara mengejut di kediamannya di Wangsa Maju. Sehubungan itu, beberapa nama besar dalam industri turut hadir memberi penghormatan terakhir seperti Datuk Yusof Haslam, Nur Kumalasari dan ramai lagi. Apa yang menyentuh hati, anak lelakinya iaitu Muhammad Al-Syafiq memohon jasa baik orang ramai agar memberi masa untuk melunaskan hutang arwah bapanya dan meminta agar hutang dihalalkan atau dialihkan kepadanya. Jelasnya lagi, arwah bapanya, seorang yang sangat baik dan mengutamakan keluarga, malah pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membesarkan mereka serta membiayai pengajiannya. Pada kelas, lewat juga sebenarnya kerana pasal hujan kan. Saya pun naik public transport, saya tak boleh drive. Bila saya balik tu, tiba-tiba saya tengok bapak saya dah tak ada dah. Dia dah tak bernyawa. Saya tak tahu nak buat apa time tu. Saya telefon antara yang saya awal ialah family. Ni kad combo adik untuk adik ni. Bagi para penonton rancangan realiti nyanyian, pasti korang kenal telatah dan kehebatan penyanyi yang pandai menari ini. Amirul Azwan atau lebih mesra dipanggil Amirul, dikenali menerusi Akademi Fantasia musim keempat dan tampil dengan imej hip-hop yang menjadi identitinya sepanjang penglibatan dalam dunia seni. Sayangnya, pada usia 37 tahun, Amirul Azwan menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung. Pada tarikh yang sama seperti pelakon terkenal Dharma Harun seperti yang kita lihat tadi. Arwah meninggalkan seorang isteri yang kini sedang hamil anak pertama dan pasangan itu difahamkan mendirikan rumah tangga pada tahun 2023. Sehubungan itu, khabar duka itu turut dikongsikan oleh pengacara terkenal iaitu Datuk Asnil Haji Nawawi dan turut menyampaikan ucapan taksiah kepada keluarga arwah. Dengan setiap belayanmu hati makin tersentuh. Oh kasih. Lotte atau dikenali sebagai Dudu merupakan penyanyi yang berasal dari Sabah yang juga naib juara program realiti nyanyian iaitu Akademi Fantasia musim keempat. Membikin hati pemuda jadi bimbang. Oh Aziza,
berjaya menarik perhatian ramai kerana karakter yang ceria dan menghiburkan. Beliau juga aktif dalam kerjaya seni di Sabah selain pernah menjadi penyampai radio. Malah, beliau turut dikabarkan bakal mendirikan rumah tangga. Namun, hasrat beliau tidak kesampaian apabila pada usia 43 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit yang dihidapinya. Lotte, yang terkenal dengan keceriaannya itu, gigih menyembunyikan penyakitnya. Justru ramai rakan terdekat terkejut dengan pemergian artis serba boleh itu, dan majlis pengebumiannya bukan sekadar dihadiri ahli keluarga, malah mengumpulkan ramai rakan-rakan artis. Difahamkan, Felix yang turut berasal daripada program realiti yang sama, mengenangkan rakan baiknya itu sebagai adik-beradik dan berharap keluarga mendiang terus tabah menghadapi ujian tersebut. Ini Lotter ke Yasin Sinario? Lotter. Comel lah kamu di. Okey, mari duduk. Okey, wah, mana ada orang. Kamu jadi penarik beca bernama Amran kan? Tak percaya, mari kita lihat sedutan ini ya. Bajunya bukan serupa ini. Nama kau? Amran. Amran mana boleh pakai cantik-cantik begini kamu bang? Kerjakan baju kamu. Apalagi? Ini kamu mau jadi orang kaya ya? Hah? Mana boleh? Numan Saleh atau nama penuhnya Charlie Numan Saleh merupakan seorang pelakon legenda yang banyak mewarnai kaca TV. Mana pergi semua orang ni? Seorang pun tak ada ni. Alah, mampus dah semua kampung ni. Kau ada kat warung aku ni. Mana dong semua berani datang? Jahat sangat ke aku ni, Pak Man? Aku tak cakap kau jahat. Jahat aku ni, kalau orang tak kacau aku tak kacau orang, Pak Man. Beliau mula dikenali menerusi pelbagai drama dan telemovie dan merupakan pelakon yang sudah lama berkecimpung dalam dunia seni sejak tahun 1980 hingga ke akhir hayatnya. Namun pada tahun itu, Numan Saleh berdepan ujian berat apabila kediamannya hangus terbakar ketika sambutan Hari Raya. Sehubungan itu, pelbagai pihak tampil memberikan sumbangan dan mendapatkan tempat tinggal baru buat dirinya serta 6 orang anaknya yang masih kecil. Namun, 6 bulan selepas tragedi tersebut, dunia seni sekali lagi dikejutkan apabila pada usia 71 tahun, Numan Saleh meninggal dunia akibat kanser usus tahap 4. Pemergian pelakon veteran itu meninggalkan kesan mendalam, membuatkan ramai peminat meluahkan rasa rindu terhadap lakonannya yang begitu dekat di hati. Ya Allah, Cik Numan, selamat Hari Raya Mazhar Batik. Sihat Baik. Selamat Alhamdulillah Cik Numan. Alhamdulillah. Saya ingat Cik Numan punya rumah yang dekat Putrajaya, dekat Putra High tu. Masihkah korang ingat dengan lagu pengantin popular ini yang didendangkan oleh penyanyi Zaliha Hamid dan masih digunakan hingga kini? Bunga rampai berdebar rasa hati campur dengan rasa duka. Zaliha Hamid pernah mendapat julukan sebagai Ratu Dangdut kerana beliau boleh dikatakan sebagai perintis awal kepada irama muzik dangdut pada era 1980-an dan berani mencuba untuk membawa kelainan dalam memantapkan nama serta bakat dimiliki. Namun, segalanya kini tinggal kenangan apabila pada usia 68 tahun, penyanyi legenda ini menghembuskan nafas terakhir akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Sebelum ini, pada tahun 2019, arwah pernah diserang angin ama sehingga koma selepas terjatuh di bilik air di rumahnya. Popularitinya tidak pernah pudar kerana banyak lagu-lagunya menjadi kegemaran ramai sepanjang zaman. Walaupun terdapat generasi baharu yang kurang mengenalinya, namun karya dan suaranya tetap segar di dalam ingatan peminat-peminat mereka. Ciptaan baru cara sekarang, dangdut dan reggae digabungkan, kami persembahkan sebagai hiburan.
Kalau korang peminat setia muzik Nusantara dan pop tradisional, sudah pasti korang tidak asing dengan penyanyi Shekal yang suaranya sentiasa meninggalkan kesan mendalam. Masanya Shekal menunjukkan bakat dengan seni tari Melayu. Syaharin Salehuddin atau lebih dikenali sebagai Shekal merupakan penyanyi popular era 90-an dan seorang karyawan seni serba boleh sehingga diiktiraf sebagai pelopor muzik Nusantara. Sebelum pemergiannya, beliau berdepan dengan masalah kesihatan sehingga terpaksa menggunakan kerusi roda. Sehubungan itu, beliau memaklumkan bahawa tidak lagi mampu bekerja dan tidak menerima tawaran menyanyi seperti dahulu. Pada 17 Jun tahun 2025, industri seni tanah air kehilangan seorang figura besar apabila beliau meninggal dunia pada usia 60 tahun akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Difahamkan, beliau ditidurkan bagi merawat komplikasi berkenaan. Terdahulu, isteri arwah iaitu Normah mengharapkan kedua-dua anak suaminya bersama Raja Emma yang juga merupakan seorang penyanyi supaya melawat ayah mereka semasa hayatnya masih ada. Sayangnya, anak-anaknya tidak dapat menziarahi mahupun menghadiri pengebumian bapanya. Lebih memilukan, mereka dikatakan tidak pernah bertemu atau berhubung sejak lebih 25 tahun. Sudah lama ku menyepi, hidup ini bersendiri. Orang yang ditunggu. Sebenarnya, ramai lagi insan seni yang telah pergi meninggalkan kita. Oleh itu, kami ringkaskan senarai yang telah pergi sepanjang tahun 2025 ini. Ini kisah lama juga ni. Lama juga lah. Jadi korang dengar betul-betul lah. Ya. Pada suatu hari, ada seekor burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Gigi tinggal dua. Kau tahu tak? Abang Ramli tak nak beli nombor? Abang Ramli tak mau hari ni, dek. Hati tak sedap. Belilah. 909 ke berapa ke? 909. Tapi jangan mungkin janji ya. Sumpah. Semoga ribut sayang datang tidaklah datang, baktera sampai tempat. Cukup sudah. Menangis, menangislah sayang. Sawadikap. Assalamualaikum. Anak siapa lah? Anak akulah. Diriku bisa hilangkan benda di jiwa. Tak ku peduli apa yang bakal terjadi. Oksigen penuhi dadaku. Karena ku sangsi bisa DJ Pak. Ada menipah bebas mata. Ini bukan sebarang kelek.
sebelum kita akhiri video ini, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang beragama Islam. Dan jika ada artis yang tidak tersenarai, sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.